Nyo khutbah Jumaat wajib tu ah. 40 roh orang wajib dengar. Apabila 40 roh yang hana dengar yang hana sah. Nyo tro wah hotel kat mayang tu. Ya? Hana mampu ikut. Anjir mio hana tro mio kita yang hana pala. Kita yang kan fak kemana lagi mio lagi sama langai di badayah mudi yang kagak berita ya ante buta ada keng lagi dia bila amat dungkan yang kagak pegah faqal lagha wa man lagha ka wa man lagha fala jum'atalah. Orang yang kalaga salah sabah yang dia kelaga semayang dia pegah ba wa man yatakallam faqal lagha. Wa idza sa'idal khatibu 'ala mimbar fala yatakallamu. Apabila khatib pergi atas mimbar hanjir pegah ba. Wa man yatakallam, so yang pegah ba faqal lagha. Kagak bubut yang laga. Wa man lagha fala jum'atalah. Orang yang ke bubut laga hana li Jumaat. Sehingga kita posisi ang situ. Iem. Ang situ wasma'u dengar. Rahimakumullah, Nabi rahmat pada dia li Allah. Yang kerja hanjir kayu iem mana mi berapa pi hanjir ji dia. Baiklah dah berapa dia. Nah mi berapa? Hai iem. Hanjir ji. Posisi itu kedih iem. Kedih itu dia. Apabila yang ahli Jumaatnya 40 rohnya hana dengar suara ya, min pegah li Abu Mudi, hanjir pakailah pengeras suara. Ukuran Yunannya nak mencih 40 dah meribai pilih dia. Nyo 40 roh yang ahli Jumaatnya dengan suara agaknya pun dah ke manual. Manual istilah ini apa dah? Manual. Nyometik kau pakai mic. Beda ke dengar? Mio hana ada ke dengar anjir. Mio kolam tu orangnya anjir terbayang. Mio orangnya hana ke dengar. 20 roh sakaina orang asli Musautin yang dengar. Yang nak hotel baca khutbah dulu dah masuk mandum anjir. Maka be tajam dah lagi tengok ke haid dan ada ke ketan. Pakon pergi ada luhu. Karena lelagian. Karena lelagian, karena ragu-ragu kadang naik telat tu, kadang naik tu. Memang yang keke kedua. Ijarida bila gua jauh haji nak pindah-pindah, rupanya kelimut. Bom sabah nak baca roh, kan gerak-gerak kau bom sabah. Rupanya agak pandai gerupa dengan khutbah. Kahana sah. Wajib sebab yang dengar. Maka jamun-jamun rata masjid Cina begat. Nak begat balai saboh. Begat balai yang sinan begat laju. Cuma balai kan. Nah yang begat berah nak sampai begat dah Jumaat. Jadi yang kali helika tu. Ante gempa ante napu kan orang ajuk apa menyebabkan belukan. Bah masjid Kanuri sedekah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekahnya itulah bala. Yang duduk mereka berkembang Wahabi yang syirik. Sebab Nabi bukan nak ke abah beluka kau tu mai Mekah. Engkau pun orang pegah. Kapan mungkin naik dia sekarang. Tepung. Lumang dia beluka kau tu sang naik Mekah. Merdeka. Merdeka. Nyan ka.